contohnya. Saya kemukakan ini dalam kertas ini hanya 3 contoh saja sebenarnya, padahal banyak lagi. Kalau kita mengambil kira kitab Sahih Bukhari, itu mengandungi semua bab fiqh. Dalam kitab fiqh, mana-mana bab yang ada semua ada. Bahkan dalam setengah-setengah kitab fiqh tak ada perbincangan. Dalam Bukhari ada. Bayangkan betapa luasnya fiqh. Kemudian kalau kita mengambil kira sudut-sudut yang lain, perbincangan tentang perkara-perkara yang lain, nampak lagi keluar saja, bukan dari sudut fiqh saja. Jadi contoh yang kedua, bukan surat 13, 2.5, persoalan anjing, sama ada ia najis atau tidak. Para ulama berbeza pendapat tentangnya. Ya, apa di mana-mana yang tidak ada nota lain boleh ambil belakang. Ambil dulu. Nota ada. Rasanya ada di mana? Ada. Ada ambil. Sedang sikit sebenarnya, lebih selesa dengan ada nota. Dua itu sama ada tinggal di situ. Ada pun bagi dekat ada bila dia tak ada tak sampai. Ambil dulu. Ambil. Para ulama berbeza pendapat tentangnya. Kebanyakan daripada mereka mengatakan najis, walaupun mereka berbeza pula tentang tahap kenajisannya. Imam Syafi'i, Ahmad dan golongan yang sehaluan dengannya berpendapat anjing termasuk dalam najis berat, najasah mughallazah. Artinya apa-apa yang terkena anjing mestilah dibasuh 7 kali atau 8 kali. Dan salah satu daripadanya ialah dengan air yang bercampur tanah yang suci. Itu secara kasarnya. Walaupun ada lagi perbezaan kecil-kecil di situ. Kalau kering sama kering, tak perlu basuh begitu. Ada lagi perinciannya, tapi secara kasarnya begitulah. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan najisnya adalah najis biasa. Najis biasa. Apa yang perlu ialah dibasuh tanpa ada ikatan bilangan tertentu dan tanpa menggunakan tanah ataupun air tanah tadi. Apa yang perlu, walau bagaimanapun, sebaik-baiknya ialah 3 kali, seperti najis-najis yang lain. Sementara Imam Malik dan Imam Bukhari, di samping tokoh-tokoh fiqh yang lain pula, berpendapat anjing tidak najis sama ada air liur atau peluk atau tubuhnya dalam keadaan kering atau basah. Tak kira kita ke basah, dia ke basah, atau kedua-duanya basah, tak kira, semuanya ada jadi najis. Ia adalah sejenis binatang yang suci seperti kucing dan lain-lain, dan apa-apa yang disentuhnya tidak perlu dibasuh. Ini pendapat mereka, termasuk Imam Bukhari. Apa yang saya sebut ini ada nota di belakang, boleh tengok teksnya yang asal. Pak rujukan saya di dalam kitab-kitab muktabar, syarah-syarah Bukhari terutamanya, ataupun di luar Bukhari pun ada juga. Kesimpulannya itu. Itu 2.51 Imam Bukhari, Malik dan golongan yang sehaluan dengan mereka berdua berpegang dengan beberapa dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Qiyas seperti berikut. Kemudian 2.511 Allah berfirman di dalam Al-Quran, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bermaksud mereka bertanya kepadamu, apakah yakni makanan yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah,
dihalalkan bagimu makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah di waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah, yakni dengan memelihara diri daripada memakan apa yang diharamkan Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Itu asasnya. Bagi mereka kata suci, mana dalil? Ini. Orang lain tak terima, itu cerita lain, kan? Cerita lain. Ini masalah fiqh, masalah khilafiyah ni macam tu dah sifatnya. Kalau tak mau terima, tak jadi masalah. Tak ada memaksa mana-mana pihak memaksa. Tapi bagi kita, terutamanya yang hidup di zaman sekarang ni, serba maju, pendidikan tinggi-tinggi, sepatutnya fikir mana yang lebih sesuai, mana yang lebih kasar, mana yang lebih menguntungkan. Sepatutnya begitu. Tapi kadang-kadang saya tengok, apabila masyarakat ni dia berpegang dengan sesuatu mazhab, terlanjur, dia tak nampak lagi apa baiknya, apa buruknya. Tak fikir apa untungnya, apa ruginya, tak fikir. Yang dia nampak menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengannya saja, dengan menuduh macam-macam. Sebenarnya mereka tidak ingat, bukan orang yang mereka tuduh, orang canak-canak, orang biasa, orang yang dikasihi oleh mereka sendiri. Misalnya Imam Malik, Imam Bukhari, siapa tak kasih? Itu imam kepada semua ahli sunnah. Dia sebab dia tidak tahu siapa sebenarnya yang berkata begitu, berbeza daripada pendapat mereka siapa. Dia tidak tahu. Kalaulah dia tahu, mungkin segan. Tapi kita yang berpendidikan di tinggi umumnya sekarang, patutnya kita fikir macam 2 minggu lepas lah yang saya sebutkan, soal makanan saja misalnya. Tapi kalau kita sebut kepada mereka macam tadi lah, dia akan marah dengan kita. Hakikat sebenar, misalnya kita kata dalam mazhab Hanafi, dia tak boleh makan semua makanan dalam air, dalam laut atau sungai, kecuali ikan saja. Bayangkan betapa ruginya. Kan udang tu mahal, ketan tu sedap pula tu, yang makan tu sedap lah, yang berniaga pun dapat untung sebanyak mana, kaya raya. Segala-galanya, kerangnya dengan siputnya dengan semua tak boleh. Tetapi sedangkan orang lain yang cuba tengok, kita yang di sini ataupun di lain-lain tempat bermazhab lain, sebenarnya lendai makan seronok. Orang Kelantan kata terlenggak-lenggak. Makan tu sedap sangat. Tapi dia tak makan. Pernah berlaku kepada saya sendiri dalam soal makan. Sebab kita duduk di sana, banyak sangat makanan yang mewah, bukan dia tak makan. Saya pergi ke satu air tu, kolam dekat Deoban. Ini siput lah, siput apa kita panggil tu, siput sejuk yang kecil-kecil tu. Banyaknya kau ini ya. 2 kali kau sudah banyak dah, penuh dah. Tak payah cari. Siapa nak ambil? Dia ambil tu kan. Jadi kita balik masak. Saya tak masak lah, orang lain, saya budak dan dosa. Jadi orang lain masak, makanlah, sedap lah. Lepas tu kulit dia tu kan, kulit dia tu dia letak di satu penjuru kawasan di luar rumah. Nanti orang-orang mari angkut lah, pekerja-pekerja dia mari angkut. Jadi kita duduk di rumah Maulana tu ayah kat saya lah kira-kiranya. Maulana Naim Manzil duduk di rumah dia. Jadi dia pun tengok, dia tahu dia orang alim, dia mengajar di Darul Ulum dia, bantulah. Dia boleh. Bila tengok sampai dia merung, kata boleh teruk makanan buat ni. Boleh tapi dia tak kata apa, dia tahu. Kata dia geleman.
Dia tak biasa kan. Memang rasa pun jijik macam-macam lah. Tapi dia tahu mazhab Syafi'i boleh. Dia tak ada selera. Bahkan tak betul tengok. Boleh cukup makanan makan semua. Itu cerita. Memang tak makan, saja-saja buat. Jadi kita pergi nak ambil banyak-banyak. Di Pakistan ada kawan-kawan dulu. Dia bawa berapa beg buat kelip. Bawa balik. Bawa balik ni, apa ni, telur penyu. Telur penyu tak makan. Buat saja. Orang dia tak makan. Sebab apa? Tak boleh. Tak boleh. Jadi telur penyu buat saja. Bawa balik tu, motor sini, tiket tu boleh beli, pergi balik. Senang-senang, tak payah ni kau benda pelik-pelik sangat. Para-para ukiran, kapek kau tak perlu. Oh, telur penyu saja. Siapa begitu? Pernah pula. Sebab dia tak ada. Padahal Karachi tu kan tepi pantai. Tepi pantai Karachi tu. Kita ambil. Bukan ambil lah, dia tak ambil. Itu keadaannya. Betapa kerugian. Tapi dia tak sedar. Dia tak kisah pun. Dia tak ada berhubung dengan kita. Itu keadaannya manusianya apabila dia terpengaruh sangat kan? Terikat sangat dengan sesuatu mazhab. Sepatutnya benda-benda macam ni mazhab saja berbeza, bukan Islam. Dia pun tahu kita pun Islam juga. Dia pun terima. Tapi dah tak ada selera. Tidak diajar daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi diajar tak boleh benda tu. Dia tak ada selera. Jijik. Padahal kalaulah dia guna, dia nak jual pun tak boleh lah, sebab haram. Haram. Bila haram tak boleh jual. Dan hasil tu hasil haram lah. Tapi haram tu, orang yang alim dia tahu haram tu dari segi pandangan mazhab sahaja, bukan haram pada pandangan Islam. Dia tahu. Tapi dah umum ni jadi menjauhkan orang ni daripada benda tu. Dan secara tidak langsung apabila dia kata haram. Tapi sebab itu saya perhatikan negara-negara yang mengamalkan mazhab Syafi'i, kita dapati kebanyakan negara-negara yang di pesisir laut. Cuba macam Malaysia, sekeliling kita laut. Di India tempat Hanafi kuatlah. Tapi kalau di kawasan pesisiran Syafi'i, cuba tengok Malabar, Kerala, so, di sebelah-sebelah itu Syafi'i saja. Kenapa? Dia susah dulu situ. Masalah makan manusia dia susah. Makan dia tak boleh tahan. Jadi salah satu faktor juga lah saya rasa, faktor makan. Sebab kalau dia bawa situ, orang yang sudah selama ni makan, susah orang nak terima. Akhir sekali orang tak terima Islam yang dibawa tu sendiri. Kan tak mungkinnya. Padahal perbezaan ini hanya mazhab saja. Jadi sama juga dengan hari ini kita bincang tentang anjing. Komentar Imam Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya berhujah bahawa jikalau anjing memang najis, bagaimana Allah akan membenarkan penggunaannya untuk berburu? Tentu sekali binatang buruan akan diterkam dan digigit oleh anjing perburuan, lalu terkena air liurnya atau peluhnya, mesti dah. Dia kejar begitu kuat, takkan tak berpeluh. Allah bukan sahaja membenarkan penggunaan anjing untuk berburu, malah mengira tangkapannya sebagai sembelihan yang sah. Tak payah sembelih. Sebab itu istimewa. Binatang buruan yang ditangkap oleh anjing jika mati, dibenarkan kita memakannya walaupun tidak disembelih dan disamak. Saya tak pasti bahasa surah. Jadi bahasa Kelantan ni, kalau samak ni maksud samak ni dibasuh 7 kali atau 8 kali, dan salah satu daripadanya ialah dengan air tanah yang suci. Itu maksud samak. Bukan seperti samak kulit tu. Kulit setelah disamakkan itu lain. Ni maksud kalau bahasa Kelantan samak ni macam tu lah, bahasa macam tu. Bahasa surat gitu juga ya. Gitu juga. Bahasa surat apa? Inilah bahasa untuk menghilangkan najis yang berat.
Bukan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Itulah yang dikatakan samok. Samok terlebih dahulu. Ini menunjukkan anjing bukan sahaja sejenis binatang yang suci zatnya, malah sejenis binatang yang sangat istimewa menurut aku. Di Quran, hadis lain apa semua, sebab itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari nombor satu sekali apabila kita berhadapan dengan apa-apa, tengok Quran. Apa Quran? Tak boleh tolak. Tak boleh. Tak boleh diletak nombor 2. Tak boleh. Mesti di atas. Sekarang ni ada dalam Quran disebutkan tu. Jadi tak perlu sama dengan mana tadi. Tak perlu sama, tak perlu sembelih. Kerana anjing perburuan. Adakah khusus begitu? Anjing perburuan. Jadi zat anjing ni hakikatnya sama saja. Sama saja. Cuma yang ini dilatih, yang ini tidak dilatih. Itu saja bezanya. Hakikatnya itu sama. Kalau najis itu kerana zatnya, hakikatnya, sepatutnya anjing perburuan pun najis jugalah. Tapi tidak begitu keadaan. Kalau binatang-binatang lain tak boleh. Kalau kita tak sembelih tak boleh jadi makan. Tapi kalau ditangkap, diterkam oleh anjing perburuan, binatang itu mati, kita boleh makan. Dengan adalah syarat-syaratnya. Antaranya seperti dalam hadis akan datang, ketika nak lepaskan itu, kita bismillah. Bismillah wallahu akbar. Lepaskan. Yang itu kita nak. Dan dia terlatih betul. Kalau dalam banyak 10 ekor tu, dia akan terkam. Yang kita tunjuk itu saja. Dia betul-betul terlatih. Kalau macam tu, tak payah sembelih. Kalau kita sempat sembelih, memang elok sembelih lah. Tapi kalau tak sempat, dia mati gitu, boleh. Alam semua ini tak kira mazhab, bukan Bukhari saja, Syafi'i, siapa pun semua terima gitu. Semua terima. Sebab apa? Semua angkat tangan bila berhadapan dengan Quran. Bila berhadapan dengan Quran, semua ulama-ulama Islam yang muktamar angkat tangan, dia terima, semua terima. Jadi bermaknanya yang kita kata kena dibasuh 7 kali, kita kata sama tu dalam kes lain. Kalau dalam kes ini tidak, ini kecuali. Tapi bagi Imam Bukhari, dia kata hakikat, kita nak tahu hakikat tadi. Adakah berbeza? Hakikat manusia, walaupun yang itu jadi polis ke, jadi Perdana Menteri ke, jadi Presiden ke, ataupun orang biasa saja, sama ke tidak? Sama, hakikat manusia. Dari segi pakat, dari segi apa, itu lain cerita. Sebab dia tinggi pendidikan, pengajian dia, itu lain. Hakikatnya sama. Wa katabna alaihi fiha anna an-nafsa bin-nafs. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tidak kira kadang-kadang kita bunuh kadang-kadang dalam janin, dalam perut, kena bunuh. Padahal dia tak lahir lagi. Kita bunuh hamba, kena bunuh. Sebab hakikat manusia itu sama. Jadi kita nak tahu sekarang ni hakikat anjing, hakikatnya sama, tidak ada beza. Jadi kalau yang itu tak perlu sama, ini Quran. Yang itu kena sama, kena basuh 7 kali, salah satunya dengan air. Kita sepatutnya kena utamakan Quran. Betul, hadis ada dia. Imam Bukhari sendiri meriwayatkannya, yang basuh 7 kali, tapi dia tak makan. Sebab itu kita kena ingat, banyak dalam kitab-kitab ni seorang ulama dia kemukakan, Imam Malik kemukakan, dia tahu semua, tapi dia tak makan. Sebab apa? Dalam masalah ni yang perlu diterjihkan ialah Quran. Sebab dia lebih kuat. Hadis itu bila? Tarikh ni bila? Kita tahu dulu. Ayat ini surah Ma'idah, antara surah yang terakhir tu. Ini alasan. Dia tak boleh nak lawan dengan ayat Quran. Hadis ini ada, tapi tak boleh nak lawan. Mesti kita bertawakan ayat Quran. Kemudian kalau kita tengok dalam ini disebutkan tadi terjemahan tadi, oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Kamu latih. Siapa kamu? Kamu latih. Siapa kamu? Al-Quran ini mula-mula sekali yang ditujukannya ialah umat Islam lah.
Dia sekarang kita tanya, di Malaysia siapa yang latih? Kau orang Islam. Dah tinggal tu. Satu. Yang kedua, yang kamu latih menurut apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi cara melatih anjing itu Allah ajar pada kamu. Siapa kamu? Kita tanya, siapa kamu? Yang nak ikut ajaran Allah, nak ikut Quran ni siapa? Orang Islam. Dah kira aja. Jadi Allah ajar kepada kamu, atau kita kata manusia. Dan kalau boleh kita guna anjing perburuan, tak boleh kita nak ajar pula. Macam mana? Kita nak pilih orang lain saja. Takkanlah macam tu. Rugilah. Dah lah, kita kata susu import, ini import. Jadi anjing ni pun nak import. Memang import pun. Bila kita latih kita, padahal kita boleh buat sendiri. Tapi inilah dikatakan ketinggalan. Ketinggalan kerana betul-betul tak ikut keluasan Islam. Siapa rugi? Kita yang rugi. Berapa harganya? Beratus ribu. Bukan sikit-sikit. Jadi macam mana kita nak latih? Kan asyik kalau bertepuk bersentuh kan? Kalau bersentuh sikit kena sama. Susah tak? Siapa nak? Jadi yang ada sini menggali, ataupun bangsa-bangsa lain yang tidak Islam yang ada. Jadi kamu tidak pergi kepada orang Islam. Kamu tu memang boleh. Kamu tu umur, kamu tu manusia, boleh juga. Kita boleh pakai anjing yang dilatih oleh orang kafir. Kita boleh pakai, tidak salah. Tetapi yang pertama sekali dituju oleh Quran bila kata kamu tu siapa? Orang Islam. Tapi orang Islam tak pakai. Mana ada? Tak pakai. Betapa kerugian. Macam kita tak pakai kan anjing? Pakai. Di airport, di mana-mana tu kan ada anjing tu, anjing besar. Nak kesan dada. Kalau tak ada apa-apa, dia senyap anjing. Tapi cuba kalau ada, menyalak, kejar, kita pakai. Bila berlaku runtuhan, bencana alam yang dalam tanah, bangunan-bangunan orang yang tertindih di bawah, dikesan dengan anjing, kita pakai. Tapi pakai siapa yang latih? Allah kata dia latih. Dialah yang ajar kita. Tapi kita tak kena umat Islam. Betapa jauh daripada ajaran yang sebenarnya. Betapa rugi. Lepas tu kita gunanya siapa nak guna? Lama-lama dia merasa langgar bukan? Dia tahu dah ini haram, ini kita sama susah. Jadi dia melanggar. Tak ada kita bagi jalan kepada dia, sebenarnya ada. Dia tidak merasa bersalah. Ini dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah bila dia bawa anjing, bila dia jaga anjing. Dia merasa bersalah. Padahal anjing berapa banyak bagi faedah untuk kita. Semua guna. Mana-mana negara pun guna. Ini isyarat daripada Allah SWT bahawa anjing ni sejenis binatang yang istimewa. Sekarang ni orang latih anjing pergi rompak bank pun boleh. Dia binatang. Apa tahu? Orang boleh latih sampai begitu sekali. Memang paling istimewa. Sebab itu disebutkan dalam Quran. Bukan saja-saja, tapi umat Islam jauh daripada benda. Macam tak ada kena-menda, benda ni salah di sisi mereka. Tak pernah mereka cuba cari jalan. Ini sepakat ijma' ulama dalam masalah ni. Senyap. Dalam apa banyak kita ketinggalan. Padahal kalau kita baca kita bukan anjing saja. Lan, ada beberapa jenis lan kita boleh guna untuk berburu. Zaman dahulu itu pun duit banyak juga, dapat duit juga, perlu latih juga. Dan boleh latih. Dia tangkap panah, bawa balik dekat buat. Semua tu Allah SWT cerita kepada kita, asasnya dalam Quran, kemudian Nabi SAW cerita dalam sunnah. Dan kalau kita pakai, yang ni semua ni keistimewaan ni boleh kepada orang kafir. Orang Islam tak ada. Sebab tinggal Quran. Itulah rahsia. Baik. Kemudian
Yang kedua, poin yang kedua, muka surat 14. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim begini. An Adi bin Hatim qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza arsalta kalbak al-mu'allam faqatala fakul wa idza akala fala ta'kul fa innama amsakahu ala nafsi. Qultu ursilu kalbi فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. Bermaksud Adi bin Hatim meriwayatkan, katanya, aku pernah bertanya Nabi SAW. Maksud bertanya di sini ialah tentang anjing perburuan dan binatang buruan yang ditangkap. Maka baginda SAW bersabda, jika kau melepaskan anjingmu yang telah terlatih lalu ia membunuh, yakni binatang buruan yang ditangkapnya, maka makanlah. Tengok, Nabi kata makan. Yakni dibenarkan kamu memakan binatang buruan itu. Tetapi jika ia telah memakan sesuatu daripada binatang buruan itu, maka janganlah kamu makan. Kalau dia lepas anjing pergi yang itu, anjing itu pergi, dia bukan mematikan saja, bukan dia mematahkan tekuk dia saja, tapi dia makan sikit, makan. Tak boleh makan sebab dia tidak terdidik. Kalau dia terdidik betul, dia tangkas kerja dia itu takkan. Itu tanda Nabi SAW sudah bagi garis panduan. Ini kerana ia telah menangkapnya untuk dirinya sendiri. Saya bertanya, ini kata Adi, bagaimana kalau saya melepaskan anjing saya, tiba-tiba saya dapati ada anjing lain bersama? Nabi SAW bersabda, kalau begitu jangan kamu makan, kerana kamu sesungguhnya telah membaca bismillah ketika melepaskan anjingmu, bukan anjing yang lain. Jelas. Kalau berebut anjing itu tak pasti mati itu dengan sebab anjing mana. Kita pun lepas juga anjing kita yang dilatih itu, tapi tak pasti. Kalau macam itu tak boleh makan. Tapi kalau kita pasti mati dengan sebab anjing kita, boleh. Nabi SAW sudah sebut, kamu lepaskan itu dengan bismillah. Bismillah. Tengok, dia ajar. Dia tak ada sebut soal sembelih apa. Maknanya kalau tak sempat sembelih, boleh makan. Dengan syarat dia tidak ganggu, dia sendiri tidak makan, ataupun kita pasti mati kerana dia, bukan kerana anjing-anjing yang lain. Artinya anjing itu betul-betul terdidik dan terlatih. Yang ketiga, Imam Bukhari dan lain-lain juga mengemukakan satu hadis riwayat Ibnu Umar yang menunjukkan anjing adalah sejenis binatang yang suci, yaitu qala kanatil kilab tabul wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna shay'an min dhalik. Bermaksud Ibnu Umar berkata, anjing-anjing kencing masuk dan keluar di dalam masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka, yakni para sahabat, tidak merenjis pun tempat di mana terkena kencing dan tapak kaki anjing-anjing itu. Sahabat biar gitu saja, bukan sesuatu yang diburu. Kalau sekarang itu tempat kita anjing masuk ke lebok lah, tegak kepita lah jadinya. Saya dengar dulu ada seorang alim di kampung saya, dia ada pondok, zaman dahulu ada pondok. Katanya guru tu, tuan guru tu, dia sibuk pagi-pagi apa, dia pergi buat dengan ini cangkul, buat dengan cangkul bekas tapak kaki lagi sampai begitu. Padahal anjing itu tak tahu di mana dah. Tapi ada bekas, dia buat dengan cangkul, buat mana-mana yang apa sampai begitu. Ada tanya, ini kenapa? Macam orang Nabi tak boleh tengok binatang sibuk tadi.
Tak boleh tengok ketat. Macam tu. Kita pun jadi gitu kesan. Padahal ya, itu orang alim. Jadi kalau orang alim macam tu biasa. Ikut dah biasa. Yang alim pun macam tu. Bila dia tunjuk, biasanya orang alim macam tu, orang biasa ni lagi takut. Lagi takut. Komentar, jika anjing memang najis, tentulah para sahabat tidak akan membiarkannya keluar masuk. Ini dalam Bukhari apa semua ada ni. Imam Bukhari mengukakan ini dalam kitab dia, membuktikan tidak najis. Jadi air kencing ni mana ada sama? Tak ada, biasa. Tentulah para sahabat tidak akan membiarkannya keluar masuk begitu di dalam masjid. Mereka pasti akan menghalaunya keluar daripada masjid. Para sahabat bahkan tidak merenjis pun tempat-tempat yang dipijak dan terkena kencing anjing. Ini menunjukkan anjing tidak najis pada pandangan mereka. Nota tu ada di belakang. Saya sengaja tu. Di kertas ni saya sengaja masukkan benda ni, takut orang kata apa-apa. Baca sendiri. Pandai baca tu macam ni. Berapa buah kitab ada macam ni. Dan memang Imam Bukhari berpendapat ni. Yang keempat, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh beliau sendiri. Imam Ahmad dan lain-lain juga menunjukkan anjing adalah binatang suci. Suci dengan arti bersih, bukan suci seperti malaikat tu, lain. Suci dengan arti bersih di sini, tak perlu dibasuh sampai begitu sekali. Seperti mana yang terdapat di dalam setengah hadis, memanglah ada. Tapi tengok apa kata ulama. Seperti binatang-binatang lain yang suci, yaitu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu fa shakara Allah lahu fa adkhalahu al-jannah. Bermaksud Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki nampak seekor anjing sedang memakan tanah yang basah kerana dahaga. Maka orang itu pun mengambil khufnya lalu mencedok air dengannya untuk diberikan kepada anjing tersebut. Orang tadi terus meminumkan kepada anjing tersebut sehingga ia puas. Allah berkenan kepada perbuatan orang. Fasyakarallahu lahu. Allah bersyukur zahirnya. Jadi Allah berkenan. Allah suka dengan perbuatan orang itu. Maka kerananya dia memasukkannya ke dalam syurga. Ini semua Imam Bukhari nak membuktikan benda ini tidak. Kalau tidak, macam kita ni musuh dengan satu makhluk sampai begitu sekali. Musuh kita anggap dia pukul macam-macam, tak boleh tengok. Kalau tu menjauhkan diri. Pernah ada satu orang dekat rumah saya sekarang, dia doktor, dia nak sewa, dia nak beli rumah. Tapi dulu orang Cina pun dia pelihara anjing. Dia tanya saya macam mana. Jadi mengikut yang dia faham, dia kena basuh sebuah rumah tu dengan cara yang kita maklum 7 kali, dengan cara macam tu. Saya kata tidak. Tapi tak tahu lah dia pakai macam mana. Tak tahu. Saya kata tidak. Kalau nak masuk pun sikit lah, mungkin tempat bilik, tempat dia letak anjing. Tak perlulah sebuah rumah. Lepas tu. Tapi saya tidak tahu lah dia pakai yang mana. Dia tanya saya kata begitu. Komentar, Imam Bukhari berpendapat Allah tidak akan berkenan kepada perbuatan seseorang yang salah di sisi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, anjing binatang yang tidak perlu dihormati. Bila tidak perlu dihormati, tak ada apa lah. Tak perlu dijaga lah, dia mati saja pun. Tak boleh nak jual. Jual haram, duit haram. Itu walaupun dia anjing itu dilatih macam mana pun, habis duit kita sebanyak mana pun, tapi sebab zat dia berbeza pendapat. Sedangkan
setiap benda dia ada kelebihan dia. Yang lebih jadi mahal murah kerana kelebihan dia lah. Jadi tak ada kelebihan sebab zat dia itu berbeza dapat. Tapi Imam Bukhari, Imam Malik kata tidak, Imam Abu Hanifah sendiri kata tidak boleh jual. Mengikut nilai dia lah, apa kelebihan dia, boleh jual dan kita boleh makan duit. Tengok perbezaan. Ini perbezaan mazhab, masalah khilaf. Tak perlu kita pertegas sangat. Tak mahu pun dah sudah. Tapi jangan pandang serong pada orang lain. Ini sampai orang Islam ni tertinggal, terkebelakang dalam masalah. Sampai begitu. Itu kesan buruk. Kesan buruk. Kalau Allah sesuatu yang salah bagi minum kepada binatang itu salah, anjing, sebab dia binatang yang tidak dihormati. Tidak dihormati. Kalau kita dalam fiqh, ini dalam fiqh, kalau kita ambil gitar ataupun apa-apa alat muzik seseorang yang dikatakan haram, kita musnahkan. Tak kena bayar ganti rugi. Sebab itu haram. Sebab itu haram. Dia kata begitu. Ada yang kata begitu. Jadi yang ni pun begitu juga. Sebab dia haram. Macam babi lah, kita tak boleh ambil harga. Tak boleh ambil apa-apa munafat. Tapi yang tadi dia terima. Yang berburu ataupun lain-lain untuk jaga tanaman, dia terima. Semua terima. Tak ada mazhab tak terima. Cumanya itulah jadi macam percanggahan itu sebenarnya. Di satu pihak terima, di satu pihak tak boleh sampai begitu. Jadi macam mana nak pakai? Susah macam tu. Nabi SAW pula tidak menjelaskan tentang jadi najis atau tidak khuf orang itu, kerana anjing telah menjilat air di dalamnya. Jadi dia bagi, dia hidup air itu, terlaga tu dengan khuf dia. Khuf tahu kan? Khuf orang pakai musim sejuk. Dia pun bagi anjing tu jilat. Jilat. Jadi kalau orang kata jilatan anjing kena basuh 7 kali jadi najis, kenapa dalam hadis ni tak ada sebut? Itu muncul Imam Bukhari. Nabi tak ada sebut. Kita, kalau benda tu najis, orang tu akan pakai kan? Sepatutnya dia kena cerita lah. Sebab orang akan tunggu ni perbuatan dia. Allah SWT berkenan, suka. Allah SWT redha, ni besar. Nabi tak ada sebut. Bila tak ada sebut di tempat yang sepatutnya sebut, ini menunjukkan harus. Apa yang ada di dalam hadis ini ialah sanjungan dan penghargaan daripada Allah kepada orang tersebut kerana budi baiknya terhadap anjing yang dahaga. Dalam kisah yang lain dalam Bukhari juga, seorang perempuan, ini lelaki, seorang perempuan tu pelacur, dia belas kasihan kepada anjing. Kenapa Nabi SAW kata begini, anjing? Dia takut orang pandang hina sangat. Orang pandang hina sangat kepada anjing, jadi lupa dah, tak nampak dah segala kelebihan. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi sebab itu kita kena faham hadis ini secara keseluruhan, faham dengan baik. Kalau ada hadis-hadis itu diterima juga, tapi apa maksud? Kalau suruh basuh, kalau kata pelihara anjing itu hilang pahalanya 1 qirat, 2 qirat tiap-tiap hari, apa maksudnya? Itu kena faham. Silap faham lah. Tapi mungkin orang kata, oh jadi memang besar tu silap faham lah. Awak yang betul faham. Bukan begitu. Kita tidak nak berkelahi, nak bergaduh dengan siapa-siapa. Yang kata boleh tu pun imam memang besar juga. Bukan kita ni tak ada apa. Kita cuma cerita saja supaya umat Islam terbuka. Sebab telah terbukti dengan sebab tidak terbuka itu umat Islam berapa kerugiannya. Itu saja. Berapa kerugian? Sedarlah benda tu. Kadang-kadang yang pencapaian tadi tak kira ada rugi, kau tu dia tak kira. Tak boleh macam tu hidup ni. Jadi yang perempuan itu pelacur, dia bagi minum macam tu, Allah SWT masuk ke syurga dalam hadis. Jadi mana ini, kalaulah dia tidak dihormati, binatang yang tidak dihormati, kenapa sampai begitu? Bagi Imam Bukhari, dia kata ini menunjukkan satu binatang yang suci, seperti binatang-binatang yang lain juga. Seperti binatang-binatang yang lain juga.
Yang kedua, ya, para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Malik dan lain-lain cukup sedar dan amat mengetahui tentang dalil-dalil berupa hadis-hadis yang menjadi pegangan golongan yang mengatakan anjing itu najis. Dia tahu. Memang ada pun dalam Bukhari pun ada. Imam Malik pun dia kemukakan juga hadis. Tetapi mereka memahaminya dan memakainya tidak seperti yang dipahami, yang dipakai dan dipakai oleh golongan. Perbezaan dalam paham, dalam pandangan diharuskan. Antara alasan yang digunakan pakai oleh pihak Imam Bukhari, Imam Malik dan lain-lain dalam persoalan ini adalah seperti berikut. 2.521, Imam Bukhari dan para ulama yang sepahaman dengannya berpendapat hadis-hadis yang memerintahkan supaya anjing-anjing dibunuh. Ini kena berhati, nanti latar belakangnya. Kenapa jadi orang jadi alergi sangat dengan anjing? Kenapa orang jadi hina sangat anjing? Dia ada di hadis-hadis. Dia tengok separuh, dia tidak berhati semua sekali. Nabi SAW pernah perintah suruh bunuh anjing. Kalau kita pegang yang itu saja, sudahlah. Yang tadi macam mana? Dibunuh dan bekas yang terkena jilatannya supaya dibasuh sebanyak 7 kali. Dengan salah satu basuhannya hendaklah dengan tanah yang suci. Itu sudah mansuh semuanya. Kalau ada hadis-hadis macam ini sudah mansuh, tak boleh dipakai lagi, kata dia. Ada pernah diguna untuk sementara waktu saja. Ini pendapat mereka. Kita nak setuju, tak setuju, terpulang. Tapi itu pendapat mereka. Dan ia tidak ada kena-mengena dengan najisnya zat anjing itu. Tetapi sebaliknya kerana faktor lain, iaitu demi menghapuskan semangat meniru dan kagum dengan orang-orang Yahudi yang pada ketika itu sangat berpengaruh. Lantaran mereka adalah ahli kitab dan menguasai ekonomi masyarakat setempat, yang mana majoritinya terdiri daripada orang-orang Arab yang kemudiannya telah memeluk agama Islam. Dalam persoalan ini Nabi SAW telah bertindak sebagai ahli psikologi masyarakat atau seorang pembina dan arkitek umat dengan menggunakan cara dan kaedah sendiri yang telah terbukti sangat berkesan. Tapi sayangnya orang tak tahu apa rahsia di sebalik Nabi SAW dalam sabda-sabdanya. Sekali nampak begini, benci sangat ke anjing dan macam menganjurkan supaya memusuhi anjing. Sekali nampak begitu, sekali nampak sangat simpati sangat. Itu dia keliru. Dia tak faham maksud Nabi SAW sebenarnya macam mana. Nabi SAW dia bukan ahli agama dengan arti nak cerita halal haram, dengan arti nak cerita apa yang suci, apa yang najis saja. Bukan. Dia pembina umat. Itu sudah faham. Kalau orang biasa dengan ahli politik pun biasa, lain dah. Pertimbangan dia lain. Jadi Nabi SAW segala-galanya. Jadi kita kena faham, dia nak membangun kesatuan umat yang selama-mana ditindas. Tak ada kitab bangsa Arab. Bangsa Arab ini dikelilingi oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang memegang ekonomi Madinah pada masa itu. Sangat berpengaruh. Orang Arab sangat kagum. Ada yang masuk Kristian, ada yang masuk Yahudi, macam-macam. Jadi Nabi SAW nak hapuskan semangat meniru, kagum dengan bangsa lain yang lebih maju. Memang begitu. Ibnu Khaldun, siapa pun ahli masyarakat kata begitu. Bangsa yang terjajah, dia akan terpengaruh dengan bangsa yang menjajah. Betul? Kita tengok mana-mana, kalau bangsa yang menjajah tu guna bahasa Inggeris, di situ akan banyak bahasa Inggeris. Di Mesir, yang menjajahnya Perancis, banyaklah bahasa Perancis. Cara hidup dia, apa semua macam tu juga. Pakaian dia, makanan dia, terikut-ikut kita. Nabi SAW tak mahu tengok umat dia macam jiwa. Dia nak macam mana? Sendirilah. Buat sendiri. Lebih seseorang, satu bangsa ni bukan kerana dia pakai seluar pendek. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh tengok topeng pakai seluar pendek.
Oh, kita kata sebab pakai seluar pendek tu jadi dia kaya, dia jadi tokek. Itu bangsa yang terjajah, hamba abdi. Kita tengok orang Arab, dia tengok orang Yahudi, ada semua ada haji. Jadi budaya itu dia terikut-ikut dengan budaya. Kononnya orang Yahudi ni jadi maju, jadi kaya, jadi penguasa kerana anjing. Padahal tidak ada kena-mena pada itu. Nabi SAW nak membuktikan tanpa itu semua manusia ni kalau ikut garisan-garisan yang membawa kemajuan, dia akan maju. Dia tak pelihara anjing, dia tak pakai baju kot, tak pakai necktie, dia tak pakai seluar pendek, dia boleh maju. Maju ni kerana ada sebab-sebab dia, bukan kerana benda remeh-temeh gitu. Tetapi bangsa yang terjajah biasanya dia akan terpengaruh, dan dia akan kaitkan benda tu dengan kemajuan sesuatu bangsa. Misalnya bahasa barat sekarang, kita kata dia maju sebab dia bebas pergaulan lelaki dan perempuan. Itu tidak ada kena-mena. Tapi orang ramai di bangsa yang terjajah, dia tak sempat dan nak analisa mana unsur-unsur yang membuatkan dia itu membina satu tamadun, dan mana unsur-unsur yang boleh menghancurkan dia. Dia tak nampak. Ahli fikir saja yang nampak benda macam ni. Rasulullah SAW lebih daripada ahli fikir. Dia lebih daripada seorang pejuang bangsa, pejuang umat. Jadi dia tahu benda ni bahaya. Bukan khusus dengan anjing saja, benda-benda lain pun macam tu juga. Kalau kita terlajak, terpengaruh, dia akan jadi bahaya. Jiwa kita ni jadi jiwa bayang-bayang, tidak ada kewujudan identiti sendiri, tidak ada. Nabi SAW tak mahu umat dia jadi begitu. Sebab itu selalu dia kata, Yahudi taruh misai lebat kan, tebal, kamu buat misai sampai dia suruh papas. Sebab itu mazhab Hanafi dia kata sunnah Nabi ni cukup papas sampai nipis. Asalnya Nabi SAW nak menghilangkan pengaruh tu, kagum kepada Yahudi, ikut-ikut Yahudi. Sebab segala-galanya orang Arab, dia nampak ini bangsa dia maju. Jadi kononnya maju kerana misal dia tebal. Bukan itu. Bila Nabi SAW halal semua ni halal, semua dah tak ada dah Yahudi. Tengok orang Islam maju ke tidak? Maju juga. Jadi benda-benda itu karu dia. Dan biasanya orang ramai dia terpengaruh dengan benda-benda kecil macam. Jadi maju dengan sebab makan apa dia, soto dan garam. Ada kena-mena. Ini bangsa. Nabi SAW tak mahu kita. Kalau kita makan dengan soto garam juga, pakai baju kot, pakai necktie, tapi jiwa kita merdeka lain. Yang tak nak ya, bila terpengaruh habis semua sekali. Tak tahu mana yang membuatkan dia maju, mana yang membuatkan dia mundur, mana kelemahan kita. Nabi SAW tak buat itu sebenarnya. Bukan satu perkara dia tak bagi ikut Yahudi. Banyak perkara. Yahudi bila nak naik ke rumah ibadat, dia pecah buat kasut dia, selipar dia. Di peringkat permulaan Nabi SAW kata jangan pecah kasut, kamu sembahyang dengan pakai kasut. Itu ada dalam hadis. Imam Ahmad pakai lagi sampai sekarang. Sebab itu kita tengok apa yang kalau pergi luar negaranya buat macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak lawan Yahudi, nak hapuskan pengaruh Yahudi. Kemudian setelah terhapus, orang Islam tak ada pakai dalam masjid, pecah kasut juga. Kita tengok perkembangan apa yang dia tenang sebab ini yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan umat. Dan inilah yang menyebabkan mereka ketinggalan daripada maksud Nabi membawa umat kepada kejayaan sebenarnya ini. Tapi masing-masing habuan masing-masing. Orang ni sebab ini kita tengok dari sudut ni saja, orang ni tengok dari sudut ni. Itulah sebabnya ada khilaf ulama. Yang kedua, hadis-hadis yang menyebutkan bahawa amalan orang yang memelihara anjing hilang setiap hari sebanyak 1 atau 2 qirah, dan para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya, adalah berkenaan dengan anjing yang dipelihara semata-mata kerana mengikut dan terpengaruh dengan gaya hidup sesuatu bangsa kafir seperti Yahudi di zaman Nabi SAW.
atau berkenaan dengan anjing yang tidak ada apa-apa manfaatnya, malah sebaliknya mengganggu ketenteraman awak, itu yang dimaksudnya. Memanglah kalau anjing kejar orang saja, lepas tu nak gigit pula jadi penyakit. Anjing kalap dalam bahasa Arab, lepas tu dia jadi menyalap macam anjing pula. Apa gunanya kalau anjing macam tu? Kita kena bagi anjing ni banyak macam anjing jalan pun ada. Ini kalau anjing berbuat tengok ada faedah, lain, hukumnya lain. Yang ada faedah, yang tak ada faedah, yang mengganggu, apa guna untuk apa pelihara? Adapun anjing yang berfaedah seperti anjing yang dipelihara untuk berburuan, menjaga binatang-binatang ternakan dan tanaman, maka itu tidak terlarang sama sekali. Malah ia termasuk dalam apa yang dikecualikan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW berikut. Yaqul man iqtana kalban illa kalban dhariyan li saydin aw kalban mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Bermaksud, barang siapa memelihara anjing kecuali, dia sendiri kata, kecuali, ada kecuali, itu bukan semua anjing. Barang siapa memelihara anjing kecuali anjing untuk berburuan atau untuk menjaga binatang ternakan, maka pahalanya akan berkurang tiap-tiap hari 2 qirat. Dalam riwayat-riwayat lain ada ditafsirkan qirat apa. 1 qirat sama dengan 1 bukit. Mana kalau pahala itu digambarkan dalam rupa benda sebesar itulah, emas ke, duit ke, sebanyak itu, hilang. Siapa nak? Sebab itu tak berani, takut. Tapi yang sebenarnya Nabi SAW nak apa? Hilang pengaruh itu. Dia ada kecuali. Kalau untuk menjaga tanaman, ternakan dan sebagainya, tak termasuk. Ini menunjukkan bukan zat hakikat anjing itu, kerana benda luar, benda lain. Ini yang perlu difaham. Kadang-kadang orang tak faham mana hukum. Dalam usul fiqh dia bincang tentang mana hukum, apa sebab sebenar. Disebutkan banyak ini. Yang sebenar, yang lain-lain itu usul luaran. Yang sebenar itu kena pastikan. Itulah kelebihan seseorang ahli fiqh tu, bila dia dapat pastikan sebab yang sebenar dan dikaitkan dengan itulah, jangan dikaitkan dengan yang luar. Jadi akan berkurang setiap hari sebanyak 2 qirat. Man iqtana kalban la yughni anhu zar'an wala dhar'an naqasa min 'amalihi kulla yawmin qirat. Bermaksud, sesiapa memelihara anjing yang tidak berguna kepadanya untuk menjaga tanaman atau binatang peliharaannya, maka akan berkurang daripada amalannya setiap hari 1 qirat. Tengok kan, mana siapa cara Nabi SAW kalau dia larang, kalau dia benar. Yang berguna, yang tidak berguna tak berguna. Yang ketiga, jika memelihara anjing itu terlarang secara mutlak, tentu sekali para sahabat tidak memeliharanya selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi selepas Nabi wafat masih ramai lagi pelihara anjing. Tetapi berdasarkan asar para sahabat, terbukti mereka memelihara anjing dengan tujuan menjaga tanaman atau binatang ternakan kepunyaan mereka, termasuklah sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah, Adi bin Hatim, Abu Tha'labah Al-Khashni dan lain-lain yang meriwayatkan hadis-hadis tentang perlunya dibasuh 7 kali bekas jilatan anjing, atau amalan seseorang berkurang pada tiap-tiap hari sebanyak 1 atau 2 qirat kerana memelihara anjing. Sahabat yang meriwayatkan hadis itu sendiri yang pelihara. Macam mana? Ini menunjukkan sahabat itu faham. Kita yang tak faham. Sahabat itu faham maksud Nabi SAW. Kalau semata-mata tak boleh, tentu dia tidak pelihara. Ini dia yang meriwayatkan hadis, kalau kena jilatan anjing kena basuh 7 kali dan hilang beberapa qirat kalau pelihara anjing. Dia juga faham yang macam mana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalau kita faham dengan baik, ikut dengan baik, untung akan berlaku lah, kembali semula ke zaman kegemilangan Islam, zaman sahabat pun yang betul-betul faham.
Yang keempat, di antara bukti bahawa hukum membasuh bekas yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali itu sudah mansukh ialah Abu Hurairah yang meriwayatkannya sendiri, tidak memakainya. Abu Hurairah riwayat 7 kali basuh tu, tapi dia sendiri tak pakai. Macam mana? Imam Malik itu cerita kemudian, Imam Bukhari itu cerita kemudian. Sahabat yang meriwayatkan secara langsung daripada Nabi SAW, dia sendiri tak pakai. Beliau sebaliknya membasuh sebanyak 3 kali saja, bukan 7 kali. Dan begitulah fatwanya apabila ditanya. Bila orang tanya, dia kata 3 kali, dia basuh seperti kalau kena najis dah, mana yang tidak najis itu dah lah. Apabila ditanya, dia bagi fatwa. Sebenarnya dalil paling kuat menunjukkan masuknya hukum itu ialah kebenaran Allah di dalam Al-Quran untuk memakan binatang yang ditangkap oleh anjing perburuan tanpa menyebutkan selepas menyamaknya atau membasuhnya sebanyak 7 kali atau 3 kali. Tak ada semua. 3 kali pun tak ada, 7 kali pun tak ada. Itu yang paling kuat. Ada pun cerita-cerita yang suruh bunuh apa, ini suatu ketika dahulu di peringkat awal. Jelas kita nampak di peringkat awal. Dan ayat ini adalah terakhir surah Maidah. Rasulullah SAW tidak menyebut apa-apa tentang kebenaran Allah itu pula tersebut di dalam surah Al-Quran yang paling akhir diturunkan kepada Nabi SAW. Inilah pegangan Imam Bukhari, Malik dan orang-orang lain yang sependapat dengan mereka. Cuma Imam Malik ada juga satu pendapat. Dia kata, dah ada dalam hadis dia suruh basuh 10 kali, basuh je lah. Tapi bukan kerana najis tadi. Bukan kerana najis. Ulama-ulama dalam mazhab Malik bahas, macam Ibnu Rushd apa dia bahas. Ini dia kata Imam Malik tengok berhenti dari sudut lain, dari sudut umat dia ke apa ke, dia boleh hilang dengan basuh macam tu. Dia suruh, bukan kerana najis dia. Dan Nabi suruh dia lebih tahu, buatlah, tapi bukan kerana najis. Dan itu pun kalau dijilat oleh anjing, dijilat dalam bekas tu, dijilat. Kalau dia makan tak, kalau sentuh tak. Sebab dalam hadis pun, idza walagal kalb, walagha maknanya anjing odorkan lidah dia. Dalam kes macam tu saja kata dia, kalau basuh. Itu pun bukan kerana najis dia. Pendapat dia kata amrul ta'abbudi. Amrul ta'abbudi ni maksudnya dan Nabi ajar, Nabi suruh kita buat, kita buat. Boleh jadi ada hikmah lain. Misalnya kita katalah, sebagaimana yang mengikut setengah-setengah ulama, dia kata dia ada kuman dia yang membahayakan manusia, yang mana dia boleh hilang dengan cara dibasuh dengan 7 kali dan salah satunya dengan tangan. Dari sudut kesihatan, bukan dari sudut najis atau suci, tak. Dari sudut itu. Jadi Nabi SAW tak menarik perhatian kita kepada suatu benda lain. Kadang-kadang kita tak faham. Orang bijak cakap, orang bodoh tak faham lah. Bila dia kata, apabila lalat jatuh dalam minuman kamu selam. Lepas tu kamu buat minum lah. Kita kata Nabi SAW ajar cara hidup bodoh. Tak faham. Kita tak faham. Padahal dia sudah cerita, dan dalam hadis yang lain banyak lagi. Lalat kalau dia masuk, jatuh di mana-mana tempat yang dia anggap bahaya, ancamannya, dia akan mendahulukan sayap dia. Ada dua sayap. Sebelah sayap dia ada racun, sebelah sayap dia ada penawar. Dia akan letakkan di hadapan yang ada racun untuk menghadapi ancaman. Jadi dalam keadaan ini, kalau dia jatuh, artinya dia jatuh sebelah racun dia tu. Dari sebelah kiri atau sebelah kanan, kita tak tahu kan. Tapi begitu keadaannya yang ada Nabi SAW sebut. Kalau nak minum juga, dia seseorang begitulah. Kita selam lah. Jadi yang racun tadi itu hilang. Jadi dihapuskan oleh penawar.
Nabi SAW sebenarnya bukan nak ajar cara hidup kita ni supaya jadi cara pengotor. Sebenarnya air ni mudah saja, tak mau minum sudahlah curah saja, curah saja. Habis, kita ambil air lain, sudah. Tapi dia nak, sebenarnya dia nak menarik perhatian kita kepada kuman, nawa, ubat, racun itu. Kalau kamu kaji, kamu akan dapati benda tu. Dan penawar dia tu bukan untuk dia tu saja, banyak lagi faedah untuk lain. Di situ dia nak pergi, sebab dia Nabi untuk sampai kiamat. Bukan orang zaman tu, kalau dia cerita ni panjang-panjang, habis masa situ pula. Orang ada soal jawab dengan dia. Tapi dia cerita secara isyarat yang sebenarnya kepada orang zaman kita sangat penting, sangat istimewa panduan dia. Sama juga dengan anjing. Kalau dia basuh, suruh basuh gini-gini, ada tu isyarat lain yang berguna untuk kita. Kalau tidak, macam mana dia gigit tu orang boleh jadi menyala. Hebat tu, kesan dia tu. Boleh jadi ada penawar di situ. Dan cara nak menghapuskan dia macam mana, itu sebenarnya panduan. Dan bukan pada lalat saja, binatang-binatang lain pun ada juga. Ada racun dia, ada penawar dia. Kadang-kadang racun tu kita ingat, penawar dia tak ada dekat, ada sebelah situ ya. Kita saja tak tahu. Racun ular, penawar ular ada juga. Dia nak suruh kita kaji sebenarnya. Maka dia nak ajak kita mengotor minuman itu. Minuman itu mudah saja, buat saja. Dapat satu cawan saja, berapa sen sana. Mahal juga kan ini. Tak, apa ni, saya ingat guru saya dulu pernah kata, kadang-kadang benda ni kita kalau cari dalam kitab kita tak jumpa. Dengan guru memandu kita juga sangat penting. Kita tahu daripada guru lah sesuatu benda. Kata dia, lalat, yang hadis itulah, hadis lalat masuk dalam minuman itu. Dia minuman macam mana? Kita ada perincian. Minuman panas kau, sejuk kau, macam mana, tak ada. Guru saya cerita, Maulana Husain Ahmad Madani kata, yang Nabi maksudkan itu, bila lalat masuk, kamu selangkannya dan buat, kamu boleh minum. Itu kalau minuman sejuk biasa. Kalau yang panas jangan buat minum. Sebab bukan penawar dia, bukan racun dia, perut dia tu akan pecah. Jadi teruk lagi, kotor lagi. Jadi itu panduan dulu. Dalam kitab tak ada ni. Dalam kitab tak ada. Baiklah. Yang kelima, satu pengajaran besar daripada sikap Islam dalam menangani persoalan anjing ini, peringkat demi peringkat. Jika dilihat dari perspektif Imam Bukhari, ialah jati diri sesuatu bangsa atau umat itu begitu sekali perlu dijaga, sehingga sesuatu yang mengancamnya mesti dihapuskan. Kerana sesuatu bangsa atau umat itu barulah berarti kewujudannya apabila ia mempunyai identiti sendiri, dan umat yang beridentiti tidak akan meniru bangsa lain dan mengaguminya secara membabi buta. Jika kerana bimbangkan jangkitan virus semua burung yang boleh mengancam nyawa manusia, beburung dihapuskan, maka begitulah juga dengan sesuatu yang mengancam jiwa sesuatu umat, ia wajar dihapuskan. Itu pengajarannya. Kita fikir semua buruk, kita fikir tak mati, tak sakit, itu saja. Nabi SAW bukan ajar setakat itu. Yang mengancam jiwa umat, kita boleh hapus juga benda. Antaranya anjing. Di peringkat awal Nabi SAW suruh bunuh semua anjing. Sahabat-sahabat bunuh. Lepas tu dia kata, bunuh anjing hitam. Ada, semua ada isyarat. Apa maksud? Lepas tu dia kata, mali walil kila, ia ummatum minal umat. Aku duduk sibuk dengan anjing. Ia juga satu umat, satu kejadian Tuhan. Jadi tak payah bunuh. Tengok, peringkat demi peringkat. Untuk apa sih?
kita perhatikan diri, mau nampak hikmat dia memang hebat. Memang hebat. Tapi kalau kita tak teliti, tak apa. Tak apa. Sebab itulah Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, dia kata sebenarnya Nabi SAW nak menghapuskan pengaruh umat Islam terhadap orang yang Nabi SAW nak membangkitkan kesedaran jati diri di kalangan umatnya, sehingga dia boleh musnah jiwa kerana terpengaruh kagum dengan bangsa lain, sehingga dia suruh bunuh. Tengok, bunuh tak jadi apa-apa. Kadang-kadang orang ni dia takut kalau bunuh nanti jadi apa-apa, malam takut menimpa. Sampai begitu manusia ni. Khurafat dia tu apabila menguasai, menghantui fikiran dia, dia takut dan tu pasal dia bunuh. Tak ada apa, bunuh, tak ada apa. Itu dia nak hakiskan, nak hapuskan sedikit demi sedikit, kemudian dia berhenti. Kalau kita perhatikan daripada berat kepada ringan, cuba perhati masalah ni. Berburung dihapuskan, itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kes ini tidak timbul langsung soal suci atau najisnya anjing itu. Ini masalah lain. Kita duduk letak atas najisnya, padahal dia benda lain. Orang bunuh burung, bunuh ayam, kita kata orang benci ayam, anti ayam, padahal tidak. Orang bunuh itu sebab lain. Jadi begitulah juga. Begitulah. Kalau tidak, kita nampak Rasulullah SAW tak ada belas kasihan, sedangkan dia seorang yang rahmatan lil alamin. Tidak ke anjing ke apa ke, alam juga. Satu umat dia sebut dalam hadis yang lain, satu umat, lalat, nyamuk, apa, walaupun kita tak nampak lagi kelebihan dia, faedah dia, umat tu ada hikmatnya, ada faedahnya Tuhan buat. Semua manusia tak dapat kasih, tak tahu lagi. Itu saja. Yang keenam, keistimewaan anjing semakin terselah di zaman moden ini apabila ia terbukti dapat digunakan untuk berbagai maksud yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri. Di zaman ini anjing digunakan untuk mengesan penjenayah, dadah, orang-orang yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan dan lain-lain. Di kawasan-kawasan bersalji seperti di Eskimo pula anjing-anjing digunakan untuk menarik kereta luncur salji. Dan kalau tak boleh semua najis, susahlah macam tu. Dia orang di sana senang, basahlah kena salji, kita duduk sibuk basah ke kering. Cuba perhati ketinggalan sana, tinggalan sana. Kan Islam itu semua bangsa, semua tempat. Macam mana orang tempat tu takkan nak tarik dengan kereta lembu atas salji tu, lembu berubah. Anjing diakui semua pihak sebagai sejenis binatang yang boleh diajar dan dilatih untuk berbagai maksud. Dan kenyataan ini ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Dalam keadaan seseorang itu menganggap anjing adalah najis, bahkan najis mughallaz, bagaimana dia akan dapat mengambil manfaat daripadanya dengan selesa? Tak selesa. Tak selesa. Kalau kita ni polis atau pegawai mana-mana lah, kalau kita ajar dia ni najis, dia rasa apabila dia guna benda tu, guna dalam keadaan bersalah, berdosa. Takkah macam tu? Kalau saya tidak boleh. Kalau gendakkan umat ni kepada syirik, kepada jadi murtad, tak boleh. Itu salah kita buat begitu. Macam baru ni, yang perempuan, lelaki perempuan boleh sentuh Quran, boleh baca Quran. Apa ramai ni pokok yang kebebasan wanita Islam tu. Kesian kat dia. Dia tak faham, dia sebab dia tak belajar agama. Yang belajar agama ni tidak bagi faham dengan baik kepada dia, sehingga dia meragui kelahi sama sendiri. Sebenarnya dia kata Islam ni mendiskriminasikan, mengamalkan dasar diskriminasi terhadap lelaki dan perempuan. Tengok, semua perempuan, semua. Sebab itu dia bangkit nak menuntut hak. Sebenarnya hak dia tu tak ada apa. Ini perbezaan mazhab sahaja. Kalau dia tahu
Kalau kita ikut cara Imam Bukhari, selesai. Kita mendekatkan jurang. Mana-mana yang liar itu jadi jinak dengan Islam. Bukankah Nabi SAW kata, Basyiru wala tunafiru, kamu hendaklah beri berita gembira kepada orang, biar orang suka dengan Islam. Jangan kamu liarkan orang. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Kamu dibangkitkan untuk memudahkan orang, bukan dibangkitkan untuk menyusahkan orang. Coba pasti prinsip hadis-hadis, dia boleh jadi prinsip dalam hidup dan tidak meliarkan umat Islam sendiri daripada Islam. Ini tak ada pasal-pasal yang murtad. Hujannya kerana benda khilaf saja. Biar tentu dulu benda tu benda ijma'. Kesian. Kadang-kadang umat Islam menjadi mangsa sama sendiri kerana tidak ada bagi, tak buka fikiran. Sama juga ini merugikan sama-sama kita. Dia merasa bersalah. Alangkah baiknya kalau kita bagi ketenangan kepada dia. Imam Bukhari kata tak apa. Oh, dengan selesa dia pergi bawa anjing, dia pergi nak cari orang-orang yang tertipu di bawah bangunan yang runtuh. Senang hati. Ini dalam keadaan berdosa. Nak tolong orang tu lain cerita. Dosa ni. Dia akan biasa begitu juga kan. Tak sepatutnya. Itulah cara kita bagi Islam menakutkan. Padahal kalau betul Islam, yang betul semua sepakat, lain cerita. Mesti ada jalan keluar, mesti ada penyelesaiannya, mesti ada jawapannya. Tapi kalau benda-benda macam tak perlu kita nak bertegang orang leher, tak perlu kita nak berkeras, tak perlu sampai orang tu jadi murtad. Wal'iyadzubillah, sama-sama kita tak sepatutnya. Bagaimana pula dia akan maju dalam ilmu dan seni melatih anjing untuk berbagai maksud dan tujuan. Tetapi kalau kita mengikut pendapat Bukhari, maka kita tidak akan ketinggalan di belakang bangsa-bangsa lain di dunia ini dalam mendapatkan ilmu dan seni yang istimewa ini. Boleh belajar dengan selesa. Kita boleh buat keuntungan, boleh buat kekayaan seperti mana bangsa-bangsa lain. Ini terhalang kita nak belajar pun tak. Padahal Allah SWT kata dia ajar kamu dalam Quran sendiri. Di mana kita letak? Tuhan yang ajar kamu. Kamu tu kita. Sedangkan kita tak dapat pun. Orang lain yang dapat, orang kafir dia dapat. Habis itu poin yang kedua. Contoh yang kedua, fiqh Imam Bukhari. Dan kita nampak di sini, fikir sendiri. Tidakkah hebat fiqh dan sesuai? Orang kata relevan sekarang ini. Sama sekali lagi. Cukup sesuai. Kalau kita tak nak pakai juga. Kita berdegil, pakai juga kan, polis ada pakai. Banyak lagi bahagian-bahagian pakai. Macam itulah. Ini bendanya kadang-kadang bila kita nak, kita buat senyap, buat lembu kenyang. Buat lembu kenyang, kita buat senyap kan. Imam Bukhari kata cengkeram boleh, Syafi'i kata tak boleh cengkeram, haram. Itu kita dah guna juga kan. Tak boleh, langgar juga. Tapi langgar dengan bahasa bersalah, aku ni berdosa. Cengkeram, kita tak jahit baju ke apa-apa, nak tempah baju, bayar dulu setiap baju. Kalau kita tak pergi ambil hangus jadi. Imam Bukhari kata boleh, Syafi'i kata tak boleh. Yang kita keras sangat dengan Syafi'i, kenapa tak pakai? Sebab itu soalan manusia ni, kalau kepentingan dia buat lu, buat tak tahu. Betul. Cuba kita fikir, tidakkah patut, wajar kalau orang tu pergi tempah baju dengan kita ni tu gajah, kita membuat semua kain-kain kita, pedang-pedang kita, dia tak mari ambil. Bukan sedang kita nak cari orang yang sesuai dengan saiz tu dan orang nak warna tu, senang. Menyusahkan. Tapi kalau ada cengkeram, dia terikat lain kan? Guna sampah tu
Dan oleh kerana benda ni logik, masuk akal, sesuai, praktikal, orang guna itu. Dia tak soal dah, mazhab apa. Itulah. Baik. Poin yang 2.6, reka-reka sini, InsyaAllah saya kirim. Ada Imam Bukhari telah membuat satu bab bertajuk orang yang berpendapat tidak perlu berwudu melainkan kerana keluar sesuatu daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur. Itu tajuk dalam Bukhari, dengan tujuan menyatakan pendapat dan ijtihadnya berhubung dengan apa yang keluar dari tubuh yang membatalkan wudu, di samping menolak pendapat orang-orang lain dalam masalah ini. 2.61. Para ulama berbeza pendapat tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, disebabkan perbezaan pendapat mereka dalam penentuan mana bagi perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mana ini bahasa ringkasnya sebagai punca. Kemudian satu, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad dan lain-lain berpendapat manaknya ialah keluarnya najis daripada tubuh seseorang. Jadi batal sebenarnya. Manaknya ialah keluarnya najis daripada tubuh seseorang, tidak kira sama ada keluarnya itu daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur, atau daripada lain-lain bahagian tubuh. Tak kira, asalkan yang keluar itu najis. Kerana itulah mereka berpendapat terbatal wudu dengan keluarnya darah dari hidung atau mana-mana bahagian tubuh yang lain. Ini batal sembahyang, sebab darah itu najis. Dia kata begitu. Wudu juga terbatal menurut mereka dengan sebab muntah dan lain-lain. Tidak mesti keluar daripada kubul dan dubur, itu daripada mulut. Tapi yang keluar itu muntah itu najis. Jadi batal sembahyang. Yang kedua, Imam Syafi'i dan orang-orang yang sehaluan dengannya berpendapat manaknya ialah keluarnya sesuatu. Sesuatu, bukan najis. Sesuatu, ikutlah apapun daripada saluran keluar najis. Kalau melalui saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur, tidak kira sama ada yang keluar itu najis biasa atau batu. Batu, darah, ulat dan sebagainya, tak kira, batal asal keluar melalui itu. Ini dia pegang sini. Yang ketiga, Imam Malik berpendapat manaknya ialah keluarnya sesuatu, yakni najis dan sebagainya, yang biasa daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur, secara normal. Itu yang dipakai. Keluar melalui dua saluran itu secara normal. Apa najis? Kalau orang perempuan, darah. Apa ini? Kata hei. Itu batal sembahyang. Oleh itu, di sisi Imam Malik, air kencing yang keluar tidak secara normal kerana beser misalnya dan sebagainya, tidak membatalkan wudu. Tak batal. Keluar sebanyak mana pun dia tengah sembahyang pun tak apa. Tak perlu dibungkus-bungkus, tak perlu. Demikian juga batu yang keluar daripada salah satu saluran tersebut tidak membatalkan wudu di sisi Imam Malik, sebab batu itu bukan najis, bukan biasa keluar. Yang biasa keluar air kencing ataupun najis, itu ini tiba-tiba keluar batu, itu tidak biasa, tak batal. Ini alasan masing-masing ini. Dia berbeza itu berdasarkan pandangannya terhadap mana sebab sebenarnya. 2.62, pendapat Imam Bukhari dalam masalah ini sama seperti pendapat Malik, iaitu manaknya ialah keluarnya sesuatu najis dan sebagainya yang biasa daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur, secara normal. Kalau keluar secara normal, kalau seseorang itu dia jadi penyakit dia tak boleh nak kawal kentut dia, katakan itu keluar ikut saluran najis dah tu, kira dah.
tapi tidak normal. Kalau orang normal yang sehat tidak begitu, jadi tak batal air sembahyang. Dia baru batal apabila dengan ada sebab-sebab lain lah yang membatalkan wudu. Kalau kerana itu tidak batal. Tetapi beliau berbeza pendapat dengan Imam Malik dalam perkara-perkara lain yang membatalkan wudu, seperti dalam masalah menyentuh zakar dan masalah bersentuh dengan perempuan dalam keadaan bernafsu. Dia beza pula. Sebab itu ulama-ulama kata Imam Bukhari ni dia mujtahid mutlak. Dia tak ikut siapa-siapa. Kadang-kadang dia betul-betul serupa dengan ini, kadang-kadang serupa dengan ini. Macam Imam Malik, dia serupa ada dari segi tadi, tapi dari segi lain tak serupa, tak sama. Justru Malik berpendapat terbatal wudu seseorang kerananya. Sentuh zakar batal wudu, sentuh perempuan isteri ke siapa pun, kalau dengan bernafsu batal. Kalau tidak bernafsu tak batal. Syafi'i kata nafsu ke tak ada nafsu ke semua batal, semua batal. Sementara Imam Bukhari pula berpendapat wudu tidak terbatal dengan sebab menyentuh zakar atau dengan sebab bersentuhan dengan perempuan walaupun dalam keadaan bernafsu. Tak kira. Dari segi wudu tak batal. Lepas tu bagus ke buat macam tu nak pergi sembahyang ke awak ni? Ada air sembahyang, nak pergi air sembahyang kan? Itu cerita lain. Ini kita kira fiqh. Batal ke tidak air sembahyang? Itu saja soalnya. Bukan elok ke tidak. Memanglah Imam Bukhari berkata, kenapa kamu buat macam tu? Kenapa kamu pergi cium isteri kamu sampai naik nafsu? Imam Bukhari kata, Nabi SAW cium isteri dia, lepas tu dia keluar pergi sembahyang. Dia tak ambil air sembahyang. Dalam Abu Dawud, dalam ada hadis cium kan? Ini menunjukkan Nabi SAW dia boleh kawal diri dia tidak bernafsu lah. Dia hanya kata dia cinta apa? Nak menunjukkan bahawa tidak menjadi halangan sebenarnya untuk merapatkan diri dengan Allah. Perhubungan kita baru tadi kita bersentuh dengan isteri, tak menjadi halangan. Tidak kata Allah tak terima ke ibadat kita kurang sempurna. Yang naknya kemesraan suami isteri, itu yang lebih kasih sayang, itu yang Nabi dekatkan. Kita hanya tengok batal tidak batal itu saja, tak ambil kira dari segi yang lain. Jadi dia berbeza dengan Malik di sini. Kemudian kita pergi muka surah 20 2.622 itu, walaupun ada persamaan di antara pendapat Bukhari dan Abu Hanifah dari segi tidak terbatalnya wudu dengan sebab seseorang menyentuh zakar atau bersentuhan dengan perempuan walaupun dalam keadaan bernafsu, namun mereka berdua berlainan pandangan tentang seseorang yang ketawa terbahak atau terkeluar darah dengan banyak dari tubuhnya. Imam Abu Hanifah berpendapat wudu seseorang akan terbatal dengan sebabnya, tetapi Imam Bukhari berpendapat tidak. Beza pula di situ. Imam Abu Hanifah dia kalau kita dalam sembahyang ketawa, batal. Bukan setakat batal sembahyang, air sembahyang itu pun batal. Imam Bukhari kata, batal sembahyang. Apa ini tipu? Kenapa batal air sembahyang? Kalau darah keluar banyak, Imam Abu Hanifah kata batal. Imam Bukhari kata tak batal. Tengok sahabat kata dia sembahyang, dia pernah pandang. Tahu boleh. Dia terus sembahyang. Bila pergi cerita kepada Rasulullah tak terima, tak kata sembahyang. Kenapa kamu terus sembahyang? Kamu tu batal dah. Mana ada dia kata macam tu? Maka dia puji, ada pula dia puji. Ini menunjukkan darah tak ada, bukan najis. Keluar darah bagi Bukhari tidak najis, darah manusia. Ini jangan kita faham kaitkan dengan banyak perkara sangat. Tengok benda tu saja. Kalau kita nak kaitkan banyak perkara lain, jadi Rasulullah SAW ni nak ajar umat dia jadi pengotor lah, tahu penuh buta, tak kisah di mana-mana, di berjalan masuk supermarket di sana. Jangan bawa jauh sangat. Kita kira hukum tu saja, hukum tu saja. Kadang-kadang orang dia kaitkan dengan itu, kaitkan dengan itu, tak ada kena-mengena. Tak ceritanya darah. Dia kadang-kadang misalnya doktor dia bedah dengan kalung dia keluar, nak cepatnya sembahyang, nak habis waktu, tiba-tiba tengok darah.
Tak salah semayang, kena batal. Semayang tu kena qadha pula, kena semayang pula. Susah kan, dia punya orang dah. Jadi orang tu dah mati. Dia zulur kan, tiba-tiba kita susahkan. Dan kalau kita pakai bahasa Bukhari, darah tu tidak najis, kan selesai. Tak ada apa. Tengok. Kalau kita tengok dari segi kita yang tak ada apa-apa, dia dah. Orang sekarang ni macam-macam profesionnya, kerjanya. Kerja tu penat-penat, susah. Jadi perlu ada penyelesaian. Kalau tidak kesian. Pendek kata pendapat Imam Bukhari dalam perkara ini berbeza sama sekali dengan pendapat imam-imam 4 mazhab. Pendapat yang paling hampir dengan pendapat Bukhari dalam masalah ini ialah pendapat Daud Zahiri. Daud Zahiri. Tak ada di belakang itu, boleh tengok kan? Kemudian 2.631 untuk menguatkan pendapatnya Imam Bukhari telah mengemukakan ayat Al-Quran, juga asar para sahabat dan tabi'in di bawah tajuk orang yang berpendapat tidak perlu berwudu melainkan kerana keluar sesuatu daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur. Dia nak cerita dia lah yang macam orang tu dia lah. Dia kata orang yang berpendapat tidak perlu, siapa orang tu? Dia lah. Dan orang yang sependapat dengan dia. Dari situlah para ulama dapat mengetahui fiqh dan ijtihad Imam Bukhari dalam masalah ini. 2.64 ijtihad dan fiqh Imam Bukhari dalam bab ini ada kelebihannya yang pasti, terutamanya jika dilihat dari segi ia memberi kemudahan kepada pengidap penyakit tertentu seperti basir dan lain-lain. Ia juga memudahkan pesakit-pesakit yang terpaksa memakai beg air kencing, urine bag, ataupun beg najis, stoma dan sebagainya. Tak ada jadi masalah. Ditepuk perut itu keluar dari sini. Orang muskil, macam mana nak semayang? Tak ada apa, itu bukan saluran keluar najis. Saluran keluar najis, kubur dan dubur. Ini keluar melalui itu dan bukan normal. Selesai, tak ada batal apa air semayang. Kan sebenarnya kalau nak batal pun dengan sebab lain, tak banyak lagi sebab lain. Tapi dari segitu sudah ada kemudahan. Jadi kalau betul pun batal air semayang, keluar itu pun sentiasa keluar. Macam mana? Susah. Kita pun kata ambil jalan darurat. Tak ada masalah darurat. Memang dia pendapat begitu, bukan masalah darurat pun. 2.65 perbahasan Bukhari dalam bab ini juga menunjukkan kepada kita tentang perkara yang membatalkan wudu yang disepakati oleh semua ulama mazhab dan perkara-perkara yang tidak disepakati mereka. Yang disepakati ialah keluarnya sesuatu najis dan sebagainya yang biasa daripada dua saluran keluar najis, iaitu kubul dan dubur secara normal. Dan yang tidak disepakati pula ialah yang lain-lain selain itu. Itu tidak sepakat. Yang itu sepakat. Imam Bukhari ambil yang paling asas. Semua sepakat. Yang lain tak sepakat. Yang ni kata begini, yang ni kata begini. Kemudian jika diteliti dengan halus, surat 21, niscaya dapat dipahami bahawa kebanyakan perkara yang dikatakan membatalkan wudu oleh sesama ulama memang ada kaitannya dengan perkara pokok yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari. Umpamanya tidur adalah mazinnah. Jadi perkara yang besar sekali boleh membawa kepada sesuatu. Itu mazinnah. Bagi terkeluarnya angin yang dikentut daripada dubur dalam keadaan tidak disedari. Bersentuhan di antara lelaki dan perempuan adalah mazinnah, bagi terkeluarnya air mazi, dan begitu seterusnya. Dan dia boleh membawa kepada benda lain yang memang membatalkan. Di situ ada khilaf. Bagaimanapun pada pandangan Imam Bukhari, terkeluarnya angin yang dikentut daripada dubur orang yang tidur dan terkeluarnya air mazi daripada zakar orang yang menyentuh perempuan, dan begitu juga sebaliknya, bukanlah sesuatu yang pasti. Bukan sesuatu yang pasti. Jadi tak boleh kita nak hukum atas sesuatu yang tidak pasti. Tengok cara dia, kebijaksanaan dia.
orang lain hanya berdasarkan mazidna, boleh jadi akan berlaku, besar kemungkinan. Tapi berlaku, pasti berlaku ke? Tak. Dan kalau kita yakin tak ada apa-apa, apa dah risau? Cara dia penutup untuk mengetahui berapa banyakkah lagi fiqh dan ijtihadat Imam Bukhari. Mungkin dapat anda andaikan setelah anda mempelajari sendiri kitab sahihnya yang memuatkan semua bab fiqh yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Apa yang istimewanya ialah fiqh beliau merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid mutlak yang tidak kurang hebatnya daripada imam-imam mazhab 4 dan para mujtahidin yang lain. Di samping itu, ketokohan beliau dalam bidang-bidang lain yang juga telah diterokai beliau di dalam sahihnya jangan sekali-kali dilupakan. Seperti mana para ulama telah mengiktirafnya sebagai mujtahid mutlak dalam bidang fiqh, mereka juga telah mengiktirafnya sebagai tokoh dan imam dalam bidang-bidang yang lain yang disentuh oleh beliau di dalam sahihnya yang masyhur. Pembaca-pembaca yang budiman akan melihat sendiri kepakaran, kemahiran, kehalusan penelitian dan keluasan ilmu Imam Bukhari dalam bidang pengajian Islam yang merangkumi akidah, sirah dan sejarah, takbir mimpi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan adab, tafsir, manaqib dan lain-lain selain fiqh. Apabila mereka dapat menghayati dan menjiwai betul-betul kitab sahihnya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ada boleh demikian. Di sini ada beberapa soalan. Yang pertamanya, adakah sama hukum memelihara anjing dengan hukum memelihara kucing atau ikan hiasan? Tidak sama, ya? Tidak sama dari segi dasarnya, sebab anjing itu dia ada banyak hadis-hadis yang melarang, yang menampakkan anjing tidak elok lah, hina lah. Dalam Quran pun ada contoh-contoh berbandingan daripada Allah SWT sendiri yang menunjukkan kehinaan anjing. Jadi patutlah kalau Allah SWT untuk mengimbangkan, takutnya dia patut teruk sama. Dia sebut kelebihan anjing dalam. Berbeza dengan kucing, dia tak ada hadis-hadis yang macam tu, basuh misalnya sampai 7 kali, tak ada. Jadi dari sudut hukum asas itu berbeza. Sama juga dengan ikan apa. Tapi dari segi akibatnya, kalau kita terima macam tadi, iaitu yang ada faedahnya, dari segi itu sama lah. Bahkan lebih baik lagi daripada kucing. Sebab kucing tak apa faedahnya, ialah untuk makan tikus. Untuk kawal tikus itu ada lah juga. Tapi yang lain-lain, anjing boleh jaga rumah, keselamatan rumah, boleh jaga kedai kita, boleh jaga tempat tanaman depan, banyak sangat. Dari sudut itu banyak kelebihan. Dari sudut itu, kalau kita pelihara ikan, apa faedahnya? Hiasan, ya, menyenangkan hati kita saja itu ya. Pelihara anjing itu dia setia, anjing ini satu binatang sendiri binatangnya maklum setia kepada Tuhan. Dia pergi cari Tuhan dia, dia pergi tolong tu. Ini sejenis binatang. Tapi kena ingatlah apa maksud Nabi SAW. Kalau boleh, kalau tak boleh, kalau dia kata begini, apa maksud? Kena ingat. Itulah syaratnya.
Jangan kerana ikut-ikut orang barat tidur dengan anjing, kita nak tidur dengan anjing. Itu jadi seperti dulu lah. Yang Rasulullah larang. Itu terpengaruh. Bukan ada sebab yang wajar. Dia pun dah sabar. Ya. Tapi ialah nak pelihara ini kena jagalah kalau tidak berdosa. Kalau tidak berdosa macam ikan apa. Terutama ikan laut, ikan air masin. Susah. Jadi kena jaga kalau tidak berdosa ni. Jaganya macam mana? Tak ada apa. Allah SWT semua buat ini untuk kita manusia. Untuk apa? Untuk perhiasan, untuk hiburan, untuk apa pun. Untuk makan, untuk kita. Tapi kena jaga kalau tidak berdosa. Dari situ setakat mana yang dapatlah. Kemudian dia nak mati, dia mati juga dalam laut pun dia mati. Ditelan oleh ikan lain misalnya, boleh jadi lebih cepat lagi dia mati kalau dia duduk di laut daripada di rumah kita. Boleh jadi. Jadi yang pentingnya jagalah setakat mana yang boleh. Dan tidak perlu misalnya di sini tanya ikan. Kalau burung pun tidak perlu kita kata. Kalau burung dah ada pasangan dia. Orang kata dah ada pasangan dia. Dia tidak mesti. Tidak salah. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat jamak bukan musafir. Sejauh manakah dibolehkan penggunaan? Adakah dibolehkan digunakan di zaman sekarang yang selalu di jalan raya atau dalam keadaan tertentu? Saya sudah bincang baru je rasa ni Abu Haji Kota Baru tu baru bincang. Jadi kalau boleh tengok nota yang berapa saya pun tak ingat tentang sembahyang jamak ni, apa pendapat secara ringkas. Mengikut Imam Bukhari, kalau kita tidak jadikan kebiasaan, memang boleh jamak tanpa sebab. Duduk di tempat sendiri, di rumah sendiri tu boleh. Jadi kalau dalam perjalanan jam tu lagi lah. Di rumah sendiri pun seperti itu. Nota yang saya buat semua ada rujukan. Apa kata pendapat ulama, apa kata ini. Bagi dia jangan dijadikan kebiasaan. Kalau dibuat kebiasaan tak ada apa-apa pun, jadi syiar pula. Dia tidak syiar, dia anti syiar. Tapi kemudahan banyak kita dapat. Jadi dari segi tidak musafir, dia mesti Imam Bukhari buat mali hadis Ibn Abbas, buat mali hadis itu, hadis ini, banyak perkara lah yang menunjukkan boleh. Dan Ibn Abbas mengatakan tak ada sebab apa. Kata hujan pun tidak, sakit pun tidak, musafir pun tidak. Tapi Nabi SAW jamu. Jadi saya buat macam itu. Ada ketikanya, bukan selalu. Kita lebih tahu lah keadaan macam mana. Kita lebih tahu diri kita kan, ini perlu ke tidak. Kita tahu. Apa pendapat Maulana berkenaan aurat wanita ketika bersalin? Adakah dikira darurat untuk doktor lelaki menyambut bayi? Ya, itulah sepatutnya. Jangan rasa teragak-agak. Dan perempuan pun janganlah terlalu degil sangat. Susah sangat. Kadang-kadang orang ni, dia bermasalah nak bersalin tu, memang macam-macam penyakit. Tapi dia nak doktor perempuan sana. Doktor perempuannya sibuk, banyak perkara lain lagi. Dia lelaki tak faham, dia mengancam nyamuk dia. Dia tak sedar. Sedangkan hukum agama ni banyak penunjukan. Dalam keadaan begini al-hukmu yaduhu ma'al-illah. Sebab itu ulama kata dari segi kaedah fiqh, hukum ni dia berputar mengilah sebab. Dalam keadaan ini boleh, dalam keadaan ini tak boleh. Dan yang boleh itu tak boleh. Boleh berlaku. Jadi dalam kes ini, kalau berlaku janganlah. Tengoklah kalau keadaan kita tu biasa, baguslah. Kita nak cari yang perempuan itu bagus. Tapi kalau kes kita tu berat, dia boleh mengancam nyawa. Tak kira lah nyawa anak ke, nyawa ibu ke, jangan bekas tu basah. Jadi agama ni untuk keselamatan kita lah, untuk kebaikan kita. Sebab itu ulama-ulama mengatakan tak ada apa, boleh. Itu termasuk dalam tawaran. Yang kedua, adakah vaksinasi disyorkan atau tidak? Ya, ini pendapat masing-masing lah kan. Tapi kalau saya tak setuju. Ada anak saya pun saya tak lagi. Tak perlu.
Sihat, Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita ni takut macam Tuhan. Aku kena penyakit ni kalau mesti gini. Sama apa ni, bergaduh. Sama bergaduh. Misi nurse yang pergi rumah tu sama bergaduh kan. Dia kata, kenapa? Macam dia mesti. Kita percaya pada Allah. Kena ingat dalam hadis sebut antara orang yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang tidak bergantung pada benda-benda macam itu. Dia yakin kepada Allah. Bukan semua aliran perubatan menerima. Dan kita tak tahu kesan dia. Belum lagi nanti kalau ada orang yang kata kesan akibat buruk, kacau kita, susah pula. Tapi itu terpulang masing-masing, terpulang lah masing-masing. Adakah Imam Bukhari mengamalkan fiqh taisir di semua tempat? Tidak. Dia seorang yang bertanggungjawab. Tempat-tempat yang memang dia nampak begitu, dia yakin begitu. Seperti imam-imam yang lain jugalah. Dia faham, dia akan bergaya walaupun nampak susah sikit. Cuma yang kita kemukakan ini yang menarik. Yang menarik, kiranya nampak mudah sikit lah. Tapi tidak semua. Tapi banyak dia mudah. Sebab dia pun pakai prinsip tadi. Yassiru wala tu'assiru. Nabi perintahkan, anjurkan supaya kita permudahkan. Jangan kamu susah. Allah SWT kata, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendakkan kemudahan untuk kamu, bukan hendakkan kesusahan. Jadi dalam keadaan adanya benda-benda ni, kenapa kita cari yang susah? Semua orang nak senang kan? Asal ada panduan tidak keluar daripada garisan masalah. Dia pun ada pegang dengan dasar tu. Jadi rasanya tidak jadi masalah lah kalau kita nampak dia nampak banyak mudah. Tapi nak kata semua tempat tidak. Banyak perkara dia kadang-kadang lebih kekal lagi daripada yang lain. Ini sikap mujtahid memang begitu. Sebab kita kata Imam Abu Hanifah, saya cuma kritik untuk awam, untuk orang awam. Imam Abu Hanifah saya tak kritik. Dia ada hal dia faham dalil Quran, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyar. Dia ada tafsiran dia sendiri. Dan dalil dia ada dalil, ada hujah dia. Kadang hujah kan? Sekadar hujah. Tapi faedah untuk umum. Orang tak makan benda tu rugi, itu tetap ada. Tapi dari segi hujah dia kita hormat. Tak apa dia faham itu. Dia bukan sebenarnya bukan saja-saja kata. Dan bila dia kata, kamu semua mesti ikut saya dalam masa, dia tak kata begitu. Ayat itulah, dia tafsir ayat itu. Dia pakai, apa makna? Ini menunjukkan ikat saja. Kesimpulannya itu. Yang lain-lain tak termasuk. Tapi orang lain kata, tak. Ayat itu juga menunjukkan hidupan yang lain dalam laut boleh makan. Ayat itu. Tengok kepada hadis-hadis yang lain pula. Bagi saya, lebih kuat orang lain di sini. Tapi dia ada dalil, kita kena hormat. Dia ada dalil. Ada dalil. Kalau nak cermat itu, cara yang kedua tadi kan, kalau nak pakai yang berapa banyak orang dulu pakai begitu kan, dia tak perlu asingkan kecuali kalau memang jelas najis itu melekat di situ kan, tidak boleh hilang dengan senang, memanglah kena basuh secara berasingkan dulu. Tapi kalau sekadar sangkaan kita saja, mungkin ada dia terkencing kena sekadar begitu, dan dia bermain, dia rebah jatuh di tanah tu, mungkin ada sekadar itu saja, tak perlu susah. Jadi sekali sama-sama buat, tak apa.
Dia mati juga lah. Ikut sunnah Rasulullah SAW. Dah sendiri. Itu tidak sesuai lah, takut jadi macam terikut-ikut kau. Apa faedahnya? Kita tengok kan, yang Rasulullah kecualikan ini ada faedah, bukan semata-mata sebagai binatang. Diharapkan kesayangan kita, kita nak berbanja dengan dia, kita macam ada pengaruh dengan bangsa lain pula. Dan kan itu Nabi SAW tak mahu itu. Dia betul-betul ada faedah. Faedah untuk kita sendiri ke atau faedah untuk yang lain. Bagaimana jika seseorang Muslim membuka pusat penjagaan anjing, membelah anjing-anjing yang sakit dan cedera, sedangkan anjing tersebut tidak dilatih untuk beri faedah kepada tuan penjaganya? Maksudnya tidak dilatih untuk faedah, tapi dia ada faedah untuk orang lain, gitu. Kalau ada faedah untuk orang lain, memang boleh. Macam jabat haiwan misalnya. Jadi kita nak merawat anjing yang sakit, boleh. Baguslah seperti tadilah yang tolong bagi minum air Allah SWT kenalkan masuk syurga. Anjing kan. Jadi kalau sakit sama. Tadi pun dia nak mati, berdagu. Jadi itu semua boleh. Apalagi kalau kita buka pusat jaga melatih, sepatutnya kena ada yang ditinggalkan oleh umat Islam. Padahal ada dalam Quran. Banyak perkara kan, kita ketinggalan jauh dah orang ke depan. Berapa ribu kilometer dah kita ketinggalan jauh sangat. Tengok masalah susu saja, padahal susu tu semua minum kan, susu import sampai sekarang ni. Dapat lembu, susu kambing, susu baru dalam puspa. Kita ketinggalan banyak. Jadi dalam perkara ni sepatutnya umat Islam tidak ketinggalan. Dia jadi ketua kepada orang lain, dia melebihi orang lain. Sebab apa? Kitab suci dia kata, kitab suci kita. Banyak kali bukan ini saja, benda lain. Allah.